Kereta dekat sebelah abang ni, model asal dia model apa dan modifikasi kepada model apa? Okey, asal kereta ni Myvi SE2 tahun 2010. So kita dah convert fully kepada CKD 07 keyless ASV. Yang ni ASV 07, dia berbeza daripada bumper dengan dia punya lip lah. Sebab kalau ikut spek Paso, dia ada banyak, ada Racing, ada ASV, ada Modelista. Tapi yang ni boleh dikatakan spek santai untuk orang pakai. Okey bang, daripada segi warna kereta ni, sebenarnya warna dia warna apa ni? Okey, color ni sebabkan owner dia wanita, dia memang minat color yang lembut tapi menyelah. So kita pilihkan dia untuk color daripada Aika, Winky Pinky Gold. Apa modifikasi yang dah dibuat? Okey, kereta ni memang kalau ikutkan first owner request tak nak pakai body part. Tapi kita tukar 100% CKD luar dalam. Yang ni kita masuk model ASV 07. Korang boleh nampak lah perbezaan dia punya lip dengan ada fog lamp depan, lampu, semua berbeza lah daripada model asal Myvi. Engine dia pun kita dah convert kepada half-cut daripada Paso K3. Dia punya perbezaan dengan Myvi tu agak beza sikit dia punya dari segi performance lah. Untuk suspension kita masuk half-cut punya, tapi spring kita tukar kepada spring sport Huku. Untuk dia punya rim kita masuk TE37 spek Thailand punya lah. Spek rim dengan tayar dia pakai 195/55/15. Untuk bahagian belakang dia agak rare sikit kamera reverse daripada Toyota lah. Yang ni sebenarnya agak susah nak dapat. Kalau biasa dah daripada CKD, kalau kita beli dalam 10 pun nak dapat satu pun susah. Asal dia daripada Toyota apa tu? Yang ni memang untuk Paso Racing punya. Untuk so Paso kita Racing. masukkan dekat ni. Masukkan ASV. Okey, modifikasi bahagian dalam ni sama kita ambil daripada CKD 07 juga. Cuma kita dah refresh balik bahagian dalam dia. Sebab kalau datang daripada half-cut Paso, yang ni colour cream, atas dia kali hitam. So kita tak nak sama. Lepas tu ini salah satu combination kita punya idea daripada Tycoon Studio dengan Aisan Koi Autopart. So kita tengok panel ni, sebenarnya Paso dia tak ada. Tapi panel ni kita custom lepas kita tengok daripada Volkswagen Beetle. Volkswagen Beetle dia ada panel-panel macam ni. So maknanya panel ni dia buat daripada raw lah? Betul, daripada raw. Sebab kalau yang Jepun punya, dia certain je DCF kat sini, dia tak banyak. So saya yang ni kita buat memang ikut 100% daripada Volkswagen punya, dengan panel kat pintu yang abang tengok sekarang ni kan. So kita memang ubah 100% lah. So sebab owner perempuan, kita nak bagi nampak look lain lah. Lain sikit lah. Walaupun jalan bawa untuk pergi pasar pun tapi dia nak look yang fresh lah. Pemilik-pemilik Myvi lama, Alza, yang rasa masih sayang dengan kereta korang tak nak ada komitmen baru, korang nak buat balik, restore balik korang punya kereta, korang boleh cari Aisan Koi Autopart. Kedai kami dekat Taman Desa Ceras. Just Google ataupun cari dekat TikTok Aisan Koi Autopart. Cun, okay bang, terima kasih banyak atas masa abang. Alright, terima kasih.